Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Encik Bazil bin Buang, pengurus sajaan dan hasil Kolej Universiti Yayasan Johor daripada bahagian Bendahari. Alhamdulillah, pada hari ini saya dapat memberikan info-info dan taklimat kepada pelajar-pelajar baru yang mendaftar di Kolej Universiti Yayasan Johor bagi tahun 2026. Alhamdulillah, selesai taklimat pada hari ini dan banyak info-info yang saya bagi, terutama berkenaan dengan pinjaman, beasiswa, badan-badan bantuan yang ada di Kolej Universiti Yayasan Johor. Jadi yang terkini, alhamdulillah saya bersyukur kerana pihak Yayasan Pelajaran Johor telah meluluskan seramai 452 orang pelajar pinjaman YPJ bagi pelajar-pelajar baru. Dan saya telah terangkan pada hari ini proses perjanjian untuk dilengkapkanlah pada bulan Ogos ini. Dan saya berharap pada masa akan datang lebih ramai anak-anak lepasan SPM, anak-anak Johor lepasan SPM untuk mendaftar di Kolej Yayasan Johor, kerana kita telah menaik taraf daripada Kolej Yayasan kepada Kolej Universiti Yayasan Pelajaran Johor. Wang bukan penghalang untuk mengejar cita-cita.